bukanlah tanggapan yang salah sebenarnya. Sebab HFMD tak berjangkit melalui makanan. Kita akan dapat kalau tersentuh kepada cecair-cecair di lepuh-lepuh atau dipanggil rashes, blister yang ada di tangan mereka. Contohnya, katalah kalau ada permainan di atas meja ataupun kita sentuh tempat-tempat yang dia pernah kena, kita boleh dapat dari situ. Selain daripada itu ialah daripada cecair-cecair badan, macam cecair daripada hidung, air liur dan sebagainya. Pada pendapat saya, semua jenis penyakit lah daripada jangkitan virus maupun jangkitan bakteria boleh mendapat komplikasi. Untuk HFMD, rata-ratanya adalah jangkitan yang ringan. Dia akan sembuh dalam masa 5, 7, paling teruk pun dalam 10 hari. Tetapi terdapat juga kes-kes HFMD di mana mereka akan mendapat komplikasi seperti radang paru-paru, radang jantung dan juga radang otak. Oleh itu, sekiranya anda melihat anak anda di rumah kelihatan lebih lesu, lemah, tak nak makan, bawa terus ke hospital supaya kita boleh melihat anak anda, memberi rawatan yang sepatutnya.